Hey guys, silver arwana. Silver arwana ni dah besar dan dah nampak kali hijau-hijau sikit. Oscar saya ni dia tak tahu lah, mungkin sifat teritorial dia. Orang pun mana yang pernah beli Oscar kan, tahu tak kenapa dia suka buka mulut dia besar tu. Lepas tu kadang-kadang badan dia macam gigi. Lepas tu macam batu-batu bulat macam ni kan. Dia suka nak kembam, nak macam nak telan, nak makan batu-batu bulat tu. Asal lah. Pandai pula dia behave je. Tengok nampak. Pandai dia behave je. Kaloi tu lagi besar daripada dia. Tengok side by side dengan kaloi. Kaloi tu lagi besar. Pun dia nak gigit juga. Dia bukan gigit lah. Dia macam bergurau sendir. Kaloi Sabah. Ada 2 ekor guys kaloi ni. Satu tu dia macam terbantut sikit. Beza beli dalam sebulan je kot. Yang besar tu dengan yang kecil ni beza beli sebulan je. Tapi yang tu macam terbantut sikit. Kenapa masalah? Sebab dia rasa kawasan dia ke, dia punya perangai macam tu ke. Suka tengok silver arwana ni pasal badan dia panjang kan. Masa dia turning tu memang macam ni kan. Lagi suka tengok dia punya body. Kita tengok dia punya body masa dia turning tu. Tu. Alamak. Sini belanja sikit. Amat suka lah tengok dia punya body masa dia ni. Kenapa kau suka macam tu? Hai, saya Encik Oscar. Apa khabar semua? Saya memang suka makan batu-batu kecil ni. Rasa macam makan popcorn pula. Okay guys, kalau ada jawapan kenapa Oscar saya perangai macam tu kan, boleh komen lah. Terima kasih.